Okey, Assalamualaikum geng. So, hari ni barang yang kita order dah sampai. Ada dua barang. Satu tadi kita nak tukar dia punya bateri. Bateri dia macam kembung. Memang kembung pun, bukan macam. Lepas tu dia punya button ni. Ni dah hancur buttonnya. Okay, so kita unboxing. Malu. Okay, buatlah bateri tu. Unboxing ni geng. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu dah. Bateri sudah sampai. BLP 727. Modelnya sama tak? BLP 727. BLP 727. Okey, ngam geng. Okey geng. Bateri sudah sampai. Next kita nak unboxing. Dia punya button je. Okey, button dia. Okey, itu dia. Okey, button dia sudah sampai. Tengok ada ngam ke tak ada ngam. Power button ni. Macam ngam. Kalau kita order dia yang betul ngam lah kan. Okey, sebelum tu kita keluarkan mesin kad dulu. So, apa yang kita akan try, tengok dia punya button ni. Kita akan masukkan button ni dulu. Dia ada alu-alu dia geng. Ada dia punya longkang-longkang dia untuk selit button ni punya getah. Korang kena tengok ikut longkang dia. Kalau ngam maknanya betul tu. Betul tu pemasangan dia. Kalau tak ngam, dia terbalik. Okay. Double check. Okay, betul. Penting getah ni terselit. Jangan tak terselit nanti masuk tak ngam. Okay, betul tak ngam. Color dia agak lari sikit agak gelap sikit daripada yang asal, tapi tak apa. Okay, so kita test bateri dia pula. Tengok bateri dia boleh pakai ke tak boleh pakai. Lari sikit. Okay, sudah masuk. Sekarang kita cuba on kan. Bismillahirrahmanirrahim. Nyala geng. Menyala. Okey. Adakah dia mati semula ataupun dia terus hidup? Oh geng. Ingat tak itu hari? Alamak, password dia apa pula ni? Aduh. Jangan pun. Kejap geng. Password dia. Okay, kan? Kita hari ingat tak dia hantar handphone ni. Dia bagi sekali dengan ni. Power screen LCD, gam, semua satu set. So, kita punya dia tukar sekali. Dia punya LCD. Okay. Tengok tadi pun macam LCD dia ada kesan sikit. Kita nampak. Ada kesan-kesan ni. 5555. Okey, pasal 5555.
Kita tengok masuk 5555. Okey. Sudah masuk. Kita cek. Nampak tu. Dia nak nampak kan? Kita kena pergi dekat nota. Nota ni kita kena nampak sebab background putih. Nampak tu. Nampak. Okey. Dah buat kita matikan dulu. Nampak tu. Nampak kan? Nampak Nampak. Ini dah ada orang panggil apa alamak. Dah ada apa? 20 nama dia. Black spot. Black spot lah panggil. Tak payah blank. So, kita matikan dulu. Power off. Okay, kita matikan. First thing first, kita cabut bateri dulu. So, bateri ni dia punya power supply. Power supply kita kena matikan dulu. Supaya tak nak berlakunya short circuit. Okay. So, sekarang ni kita nak buka LCD dia. Kita tengok skrin yang baru ni. Kabel dia dekat mana je? Kalau kabel dia setakat dekat satu je. Okay, tengok daripada gaya dia. Kabel dia sini saja. Jadi kita tak payah buka banyak-banyak. Kita just cabut kabel ni. Cabut. Lepas tu kita panaskan skrin LCD dia. Just tolak. Tolak daripada sini boleh, ataupun kau panggil apa, saka tu macam yang ni. Ni saka. Ni saka sebab dia menyedut. So kita sediakan barang-barang peralatan untuk buka LCD. Tarik dulu rotate bateri ni supaya kabel senang kita nak buka. Okay, kita lipat biar dekat. Okay, cabut. Okay, tarik slow. Okay, yang tarik tu balikkan, dan kita ambil kita punya heater untuk memanaskan LCD. Sebab gam dia semua tepi-tepi, tengah tak ada. Itu ada brand-brand yang mahal sikit, jenama sikit, agak payah sikit dia punya LCD dah buka. Sebab kalau yang brand-brand mahal tu kemungkinan kena tukar sekali dengan middle frame. Okay, duduk sikit dah terangkat. Okey, sudah dicabut. Okey, jadi bila dia dah panas, dia mudah nak cabut lagi kalau dah lama. Dia dah lama kan, gam dia pun akan cepat nak tanggal. Okey, jangan lupa yang tepi-tepi ni, kita paksa lama gam ni, kita bersihkan, kita buang. Kalau tak buang nanti akan datang gam LCD baru, gamnya tak tutup rapat. Lepas tu kebetulan hujan, LCD kena air, dan air tu boleh masuk di celah-celah LCD tu dan menyebabkan LCD nya rosak kembali. Jadi korang semua boleh buat sendiri, jangan risau. Kalau kau minat, memang boleh buat. Dulu kan, masa aku baru belum menjinak-jinak buka skrin ni kan, kau tahu kan aku buka skrin pakai heater apa? Pakai hair dryer kan. Hair dryer pergi dia.
Air besar-besar tu. Oh, satu screen aku tembak. Tu aku tengok kat Shopee. Ada mini hand dryer ni. Boleh lah. Ada kan. Mula aku buat handphone aku sendiri. Try tukar. Lepas tu aku cubalah kan. Cuba nak tolong member. Aku cerita lah. Handphone aku CD aku buat sendiri. Agak kan. Agak. Lepas tu dia orang pun. Oh ya ke? Tolong aku punya ni. Tukar kan. Dari situ lah bermulanya pengembaraan aku. Pengembaraan tukar LCD. Ada orang tukar sekali dengan middle frame. Maknanya screen LCD tu dia dah tampal kat dalam ni siap-siap. Kilang tampal lah kot. Biasa kilang lah tu. Jadi kita tinggal buka pasang ni, komponen-komponen ni, part-part ni, pindahkan. Biasa center-center yang ada claim warranty ke apa kan, dia orang buat macam tu lah. Mudah kerja. Tinggal buka pasang pindah. Buka pindah pasang. Macam aku leceh sikit kan. Aku kena buang gam. Lepas tu kau nak kena gam balik betul-betul. Lepas tu kan, bahagian speaker ni memang kompon banyak. Jadi kita buang pakai berus gigi. Pakai berus gigi je. Gosok sikit. Gosok. Okay, nampak bersih. Bersih kan. Bersih sikit lah kan. So pada siap buang gam ni, kita buat apa? Kita test dulu LCD yang dia beli ni boleh pakai ataupun tidak. Okay. Test supaya kalau tak boleh pakai boleh claim warranty. Okay, so tengok macam gam. Skin ni skin yang aftermarket ni, dia punya finishing dia tak berapa cantik sikit lah kan. Contoh macam ni kan, kabel dia ni dia tak tegak, dia sengit. Dan bila dia sengit, kita nak tegakkan balik, kita tegakkan atas tu, jadi kabel dia sengit tu, dia akan memberi kesan seperti ni lah. Kesan yang ternaik sikit kan. Ni kesan-kesan bila kita nak tegakkan balik punya jalan yang lurus. Ihdinash shiratal mustaqim. Tunjukilah aku jalan yang lurus. Okay, so dia termasuk agama pula. Okay, apa? So kita beli bateri baru. Test masuk. Tengok. So ni aku macam ni buah. So okay, kita kasih on. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, hidup ya. Dah hidup, kita tunggu. Lepas tu kita buat pengujian testing tu. Ada kod-kod dia kan. Tengoklah apa. Ya, aku cek GPT je. Okay. Tak ada export. Tiba-tiba ada pencet-pencet biru ni. Tak ada tekan apa-apa. Biasa aku tekan baru ada. Uish. Tak boleh ni. Dia auto touch kan. Yang panggil ghost touch.
So kita harapnya dia baru beli skrin ni, dia boleh minta claim warranty lah. Biasanya test nampak ada auto touch. Bila ada pergerakan dekat LCD ni dia auto touch. Tu yang aku jam. Dia macam aku bayang-bayangkan handphone. Nampak tak? Biasa tak macam ni kan. It's okay je. Kita cuba. Start. Finish. Nampak. Boleh nak test macam ni. Okay, tak apa, kita try. Kita try restart balik. Kita matikan dulu. Jam macam ni. Alamak, terrestart nak pula. Aku rasa aku dah slide ke bawah tadi. Yalah geng, nasib ada hari kita punya rancangan berjalan lancar. Ada hari kita terpaksa ada ujian. Tak boleh geng, dia auto touch. Bila dah macam ni kita tak boleh nak pasang geng, sebab nanti customer tak puas hati. Ni dah panjang cerita. Nampak tak ada gerak-gerak sendiri. Tu. So kita tak boleh teruskan. Restart pun masih sama. So kita bagi tahu customer. Tiba-tiba pula hidup lampu belakang. So kita bagi tahu customer LCD ni minta dia tukar balik. Okay, so kita terpaksa hantar balik LCD ni pergi ke customer supaya customer boleh claim warranty balik ataupun refund. Itu pun kalau masih dalam tempoh lah. Tapi kalau lebih daripada tempoh warranty tu tak pastilah boleh ke tak kan. Tapi rasa LCD boleh, sebab tak silap LCD dalam 3 bulan rasa dia punya warranty. Okay, so nanti kita bagi sekali bukti yang LCD ni dia bergerak sendiri. Buka. Hati-hati ya geng, sebab skrin ni kita nak pulang balik. Saya tengok pakai skrin original. Skrin asal. Okay, saya boleh nyala. Jadi untuk kalau emergency kena pakai, kita masih boleh pakai lagi lah. Cumanya yang LCD lama ni, LCD baru nak kena warranty lah. Tukar balik. Buka slot ni, masukkan balik. Okay, ni skrin asal. Skrin asal tak ada ghost touch. Baik. Padam semua. Okay. Nampak? Kita ada tiba-tiba kesana sini. Ikut je aku punya jari. So padam. Okay. Test button power. Okay, function. Button volume. Naik, turun. Okay. So ni kita terpaksa
hold dulu sebabkan CD nya tak ada, CD nya problem. Okay, so kita bersambung lepas ni. CD yang baru dah sampai saya akan tukar lah. So bawa sini setakat ni dulu. So akhir kata, kerja jangan stres-stres, kerja happy-happy, santai-santai, apa-apa urgent. So itu saja. Okay, nanti kita jumpa lagi kan. Assalamualaikum.